Kalau ringgit naik, kenapa minyak, barang dapur dan bil masih mahal? Hari ini saya nak jelaskan benda yang ramai orang malas nak cakap secara jujur. Beberapa hari ini banyak berita cakap tentang ringgit Malaysia mengukuh. Ramai terus anggap ini petanda ekonomi dah pulih. Tapi bila kita tengok balik harga barang, komitmen bulanan dengan gaji, ramai rakyat biasa tak rasa apa-apa pun perubahan. Jadi, jom saya jelaskan secara ringkas dan jujur. Ringgit naik ni maksudnya nilai mata wang kita semakin kuat berbanding mata wang lain, terutamanya US dollar. Atas kertas memang nampak cantik. Ahli politik belah kerajaan, bukan main suka lagi benda ni. Media pun suka cover tentang berita ni. Pasaran nampak stabil. Tapi, ekonomi sebenar bukan sekadar carta. Ia soal siapa pegang duit dan siapa pegang kos hidup. Sebab tu dalam dunia pasaran kewangan, saya selalu percaya satu benda. Bukan semua orang nak jadi trader, tapi semua orang patut faham cara duit bergerak. Dan benda ni sebenarnya sebahagian daripada DNA intraday sendiri. Sebab tu kami buat intraday label. Streetwear yang ambil inspirasi terus dari pasaran kewangan. Desain dia bukan sekadar cantik, tapi ada cerita tentang risiko, cycle dan psikologi pasaran. Kalau anda jenis suka faham pasaran atau nak pakai sesuatu yang ada maksud, link ada di description video ni. Okey, kita sambung balik. Bila ringgit naik, yang paling cepat rasa kesan adalah syarikat besar, pengimport dan pelabur institusi. Kos import turun, hutang dalam US dollar lebih ringan dan duit asing mula masuk semula ke pasaran. Tapi semua ni berlaku di level atas, bukan terus ke poket rakyat. Harga barang tak turun sebab peniaga beli stok lama pada harga lama. Gaji pula tak adjust ikut ringgit. Inflasi ambil masa untuk reda. Sebab tu wujud fasa ni, ringgit nampak kuat tapi rakyat masih bergelut. Dan ini bukan salah rakyat. Ini memang cara sistem ekonomi bergerak. Jadi, apa yang patut kita buat? Bukan panik, bukan FOMO, tapi faham posisi kita dalam kitaran ni. Susun kewangan dan buat keputusan dengan sedar. Sebab dalam pasaran, yang survive bukan yang paling berani, tapi yang paling faham. Sekarang saya nak tanya anda, ringgit tengah naik ni, bagi anda, adakah ini betul-betul beri manfaat atau sekadar angka pada berita? Tulis pendapat anda dekat bahagian komen. Kalau anda rasa video ni beri perspektif baru, tekan like dan subscribe. Kita bincang pasaran bukan untuk hype, tapi untuk faham. Nak tahu lebih lanjut tentang pasaran kewangan, jangan lupa layari intraday.my.